الحمد لله القائل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisih dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Saudara-saudara sedang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk penawar terhadap jiwa yang gelisah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia seringkali dihimpit dengan perasaan gelisah sehingga mengakibatkan tekanan perasaan, terutama apabila jiwa mereka kosong daripada panduan hidup. Perasaan gelisah ini sering membuatkan hati manusia berasa tidak tenang dan menyebabkan mereka keliru dengan tujuan hidup. Ia adalah sesuatu yang sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ada segelintir daripada mereka yang mencari jalan keluar daripada masalah ini dengan cara yang salah. Mereka mengambil barang-barang yang haram dan terlarang demi memenuhi kekosongan jiwa. Bahkan ada yang sanggup membunuh diri sendiri, kononnya untuk menghilangkan segala kegelisahan yang timbul. Hakikatnya, penawar bagi jiwa yang gelisah ini bukanlah sesuatu yang bersifat kebendaan, akan tetapi ianya dapat dicapai melalui usaha untuk memahami dan mengawal diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10 sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, lalu memberi ilham untuk mengenal jalan yang membawa kepada kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang menyucikan jiwanya dengan iman dan amalan saleh, dan sesungguhnya telah rugilah orang yang mengotori dengan sebab-sebab maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, terdapat beberapa panduan yang digariskan dalam Islam mengenai cara untuk merawat hati yang gelisah. Yang pertama, dalam Islam, hati merupakan pusat bagi segala rasa dan tindakan. Menjaga dan merawat hati yang gelisah adalah sangat penting bagi memastikan kehidupan seseorang itu terus berada dalam ketenangan dan keredaan Allah. Jika tubuh badan perlu dibersihkan setiap hari daripada kekotoran, begitulah juga hati dan jiwa yang perlu sentiasa dibersihkan dalam sebarang kerosakan batin yang berpunca daripada kekotoran dosa. Bertaubat dari segala dosa dan kesalahan adalah penawar terbaik untuk membersihkan kotoran yang ada pada hati. Perasaan gelisah lazimnya berpunca daripada dosa yang dilakukan
sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Hati yang sering bergelumang dengan dosa akan menjadi keras dan gelap. Ia menjadikan jiwa mudah terganggu dan tidak tenteram. Oleh itu, muhasabah diri dan bertaubat adalah langkah penting untuk menyucikan hati dan mengembalikannya kepada fitrah. Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang bermaksud dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu berjaya. Dengan melakukan muhasabah setiap hari, seseorang dapat menyadari akan kesilapan dan kekurangan yang ada pada diri. Ia juga mengingatkan bahawa hidup ini hanya sementara dan tujuan utama kehidupan ini adalah untuk mendapatkan redha Allah. Yang benar-benar ikhlas akan disambut oleh Allah dengan keampunan juga kasih sayangnya. Yang kedua, zikir atau mengingati Allah adalah salah satu daripada penawar yang paling utama bagi jiwa yang besar. Hati yang sering berzikir akan menjadikan tenang kerana ia sentiasa terpaut kepada penciptanya. Dalam kehidupan yang dihimpit dengan kesibukan, kita mudah terlupa bahawa ketenangan sebenar tidak datang daripada harta, kejayaan atau pujian manusia, tetapi daripada hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah firman dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah taqma'innul qulub. Yang bermaksud yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan bahawa ketenangan hati itu tidak akan datang melalui perkara duniawi, akan tetapi ianya datang melalui ingatan seseorang hamba yang tulus ikhlas terhadap Tuhannya. Zikir boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk, sama ada dengan menyebut nama-nama Allah, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar dan sebagainya. Bahkan membaca Al-Quran juga merupakan bentuk zikir yang sangat berkesan untuk mendamaikan kegelisahan hati. Yang ketiga, penawar bagi keresahan hati itu boleh ditemui di dalam solat. Hakikatnya, solat bukan sahaja suatu kewajipan, tetapi ia juga adalah sumber terapi jiwa yang sangat berkesan. Salat adalah amalan yang boleh membawa manusia paling hampir dengan Tuhannya. Ketika bersujud, seseorang hamba itu sedang menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah, dan disitulah ketenangan yang sebenar akan hadir. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, sebagaimana yang pernah diriwayatkan daripada seorang lelaki dari Khuza'ah, beliau mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, wahai Bilal, dirikanlah salat, berilah kelihatan kepada kami dengan salat. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Hadis ini mengajar kita bahawa apabila seorang itu menghadapi tekanan atau masalah dalam kehidupan, maka carilah peluang untuk mengerjakan salat dengan khusyuk. Ini kerana salat memberi ruang untuk seseorang hamba itu bermunajat dan memohon sendiri penyelesaian terhadap masalah yang dihadapinya. Ini sangat-sangat memberikan manfaat yang besar. Apatah lagi jika dilaksanakan dalam kesunyian malam yang tenang dan jauh daripada gangguan manusia. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita berusaha sedaya mungkin untuk kembali kepada Allah dalam
setiap urusan kehidupan. Sesungguhnya penawar bagi jiwa yang gelisah bukanlah terletak pada harta benda, tetapi pada hubungan yang tulus dan mendalam dengan Pencipta. Dengan memperbanyakkan zikir, menjaga solat, serta sentiasa bermuhasabah dan bertaubat, hati yang resah dapat kembali tenang tenteram. Sesungguhnya hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, kita akan menemukan ketenangan yang hakiki dan kekuatan untuk menghadapi setiap dugaan dan cabaran dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Asy-Syarh ayat 5 hingga 8. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa idza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Yang bermaksud maka sesungguhnya tetapkanlah kepercayaanmu bahawa setiap kesukaran itu akan disertai dengan kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya setiap kesukaran itu akan disertai dengan kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari melakukan suatu amal salih, maka bersungguh-sungguhlah kamu berusaha melakukan amal-amal salih yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu jualah hendaklah kamu memohon apa-apa yang kamu gemari dan kamu ingini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فضل المستغفرين ويا نجاة الدائمين. آمين آمين يا موفق الطاعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم. نستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat juga sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah firman dalam suratul Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat memberikan kehormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan kehormatan yang sepenuhnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada segala keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama di masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakan akidah kami yang melandaskan akidah al-sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apabila kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasbul abdakal haris sari syariatik, Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agung Sultan Ibrahim, wa Sri Paduka Baginda Raja Pemaisri Agung Raja Zaris Sofiah, kepada Tuan Mahmud Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahmud Khalilah Johor, dan Tuan Iskandar Raja Mulia Johor, juga Paduka Putra-Putri dan Putri, perabat-perabat Raja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدع السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا ووصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.